1949, kumpulan pertama, pada waktu itu mereka ni dikenali sebagai kumpulan peninjau lokasi baru untuk penempatan orang-orang kokos. Lokasi pertama pasukan ini sampai adalah Singapura. Semasa di Singapura, mereka ni terasa Singapura tak sesuai untuk penempatan seterusnya masyarakat kokos. Keadaan Singapura tidak begitu kondusif untuk mereka kerana keadaan Singapura begitu teruk selepas Perang Dunia Kedua. Jadi mereka dibagi pilihan untuk ke Pahang bersama dengan pegawai-pegawai British daripada Cocos Keeling Island. Sampai di Pahang, mereka pun tidak bersetuju untuk ditempatkan di Pahang kerana Pahang ketika itu masih dalam keadaan belum dibangunkan. Dan kemudiannya mereka ini dicadangkan untuk ke Borneo sebab Borneo masih beroperasi syarikat-syarikat Inggeris di Sabah. Jadi mereka dibawa ke ladang Tiger. Pada waktu itu sedang penanaman lanut ataupun bakar. Jadi orang Cocos rasa dia orang sesuai di tempat ini. Dengan sebab itu cadangan itu dikemukakan ke Cocos Keeling Island untuk membawa kumpulan seterusnya berpindah. Ada 3 kapal terusnya datang ke Sabah. Kapal yang pertama tadi adalah terdiri daripada pekerja-pekerja bujang yang datang 40 orang, dan selepas itu diikuti kapal yang seterusnya adalah keluarga-keluarga mereka. Pada kapal yang kedua didapati bahawa penempatan mereka di ladang Tiger itu agak melebihi kapasiti pekerja di sana. Jadi mereka dipindahkan ke Balong Lama dipanggil. Pada kapal yang ketiga dan keempat, penduduk mereka ni semakin tak dapat diterima oleh ladang-ladang yang mereka huni. Mereka mula ditempatkan di ladang-ladang. Contohnya kapal keempat ditempatkan di Lahadatu di bawah ladang tembakau. Tapi selepas merdeka, company Inggeris itu mula menarik diri dan orang-orang Cocos mula mendapat kebenaran untuk buat penempatan mereka sendiri. Jadi mereka diberi oleh kerajaan negeri Sabah untuk buka balung Cocos. Orang Cocos pada waktu itu dia tidak ada sembarang aset atau pendapatan tetap ataupun dana untuk buka kampung. Tapi caranya ialah pada waktu itu mereka telah buat rundingan dengan syarikat Hapseng untuk membantu mereka buka kampung balung Cocos. Jadi rumah-rumah kampung balung Cocos ini adalah dibina oleh syarikat Hapseng yang ambil balak diorang dan menanamkan kelapa sawit untuk diorang pada waktu itu. Jadi sebelum terbentuk operasi balung Cocos, kampung balung Cocos ini dikendalikan oleh Cocos Keeling Islander Semilian Rahat. Saya selaku seorang guru, saya rasa anak kecil Cocos ni dia tidak tertinggal daripada era pembangunan ataupun pendidikan. Untuk bahasa Cocos, saya rasa ini yang membanggakan saya lah selaku seorang pendidik. Saya rasa bangga bahawa anak-anak Cocos ni walau di mana dia berada, dia masih menggunakan bahasa Cocos, terutama apabila dia berkomunikasi sesama dia. Jadi saya rasa mereka tetap jaga, mereka tetap mempertahankan bahasa dia orang. Menariknya etnik Cocos kerana mereka mengamalkan adat perkahwinan yang menggunakan pantun atau disebut pantun sebagai hiburan. Antaranya pantun nasihat, perkahwinan, jenaka dan teka-teki. Biasanya, pantun Cocos didedangkan semasa melaksanakan adat perkahwinan seperti upacara meminang, melamar, seminggu sebelum perkahwinan dan semasa perkahwinan. Pantun sememangnya menjadi satu warisan turun-temurun oleh masyarakat Cocos dari menapak di Pulau Cocos oleh nenek moyang mereka sampailah mereka berhijrah di Sabah, Borneo pada ketika itu, di mana elemen pantun kita boleh lihat, kita dapat saksikan semasa acara perkahwinan, terutamanya dalam adat pinang meminang, adat melamar, adat meraihkan pengantin di atas pajangan. Jadi pantun ini sangat memberi satu instrumen bagi mengeratkan hubungan silaturahim di antara masyarakat Cocos di Sabah maupun di Pulau Cocos, Australia. Pengalaman saya semasa menyiapkan kajian PhD sebelum ini, di mana saya melihat budaya masyarakat Cocos di Sabah dan budaya masyarakat Cocos di Pulau Cocos sebenarnya tidak banyak perbezaannya. Dan apabila saya membandingkan semasa saya berada di Pulau Cocos, berjumpa dengan informan di sana, pantun-pantun mereka sebenarnya masih sama. Bila dituturkan, lenggok bahasa mereka itu masih sama mereka gunakan. Jika saya nak melihat berkaitan dengan kebudayaan dan kesenian dalam masyarakat Cocos di Sabah ni, terutamanya di daerah Tawau, dari segi sudut pandangan saya melihat dari segi budaya itu sangat kuat, sangat kukuh, terutamanya berkaitan dengan
Tarian kita boleh lihat biasanya tarian ini akan dipersembahkan seperti tarian melenggo pengantin ketika orang berkahwin, kemudian tarian dansa, lepas tu acara-acara tarian seperti selong, seperti labuan tidak berbukit, tarian serga-serga dan beberapa tarian lagi. Saya melihat tarian-tarian inilah yang dapat membentuk jati diri masyarakat Kokos itu yang daripada dahulu sampailah ke hari ini. Bila saya kaitkan dengan pantun, sesungguhnya pantun itu tidak dapat dipisahkan kerana pantun ini sangat memainkan peranan yang penting di dalam beberapa persembahan tarian Kokos di Sabah. Contohnya bila kita melihat tarian melenggo. Bila tarian melenggo dipersembahkan, secara tak langsung pantun juga mesti seiring dengan persembahan tersebut. Jadi elemen pantun ini sangat memainkan peranan yang penting. Seperti mana yang saya beritahu, pantun juga amat memainkan peranan yang penting adalah acara meminang, melamar, acara sambal kahwin, kerana itu merupakan satu identiti yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Kokos dan perlu diangkat dan diperkenalkan dan harus dipertahankan oleh generasi pada hari ini. Sesungguhnya, etnik Kokos walaupun agak sedikit dari segi bilangan, namun berupaya menambah dan mewarnai kepelbagaian seni dan budaya di Malaysia. Ketahui banyak lagi keunikan di bumi Borneo ini di lain masa.